Duit dalam ASB memanglah bagus untuk kita gandakan simpanan kita. Tapi pernah tak kita fikir, kalau nak beli rumah 3 tahun lagi, cukup ke tuan-puan gandakan duit tu semata-mata? Tuan-puan, saya nak bagi tahu tuan-puan, ramai orang yang menyimpan RM30,000 dalam ASB hari ini. Dia anggap apa tuan-puan, cukuplah untuk buat deposit rumah dalam masa 3 hingga ke 5 tahun lagi. Tapi tuan-puan, realitinya harga rumah makin naik, kos hidup makin naik. Nilai RM30,000 tu tuan-puan mungkin dah tak cukup bila nanti sampai masanya tuan-puan nak guna. Jadi tuan-puan, sebab tu kita kena faham satu perkara tuan-puan. ASB ni bantu tambah jumlah duit, tapi tuan-puan, emas pula bantu stabilkan nilai duit. Duit pula boleh naik dan turun nilainya ikut ekonomi tuan-puan. Tapi emas sejarahnya telah menunjukkan nilai tetap kukuh, terutama bila ringgit jatuh ataupun inflasi melambung-lambung tuan-puan. Kalau saya ada target nak beli rumah, tuan-puan, saya akan simpan sebahagian dalam ASB dan tuan-puan, sebahagian lagi saya simpan dalam bentuk emas. Supaya saya tak terkejut bila 3 tahun nanti deposit rumah itu makin hari makin mahal. Tuan-puan, saya nak bagi tahu tuan-puan, simpan duit itu bijak. Tapi tuan-puan, jangan pernah lupa untuk lindungi nilainya dengan menyimpan emas.